Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pulau Langkawi, Permata Kedah. Laut yang membiru, pantai yang memanggil, dan pengembaraan bakal bermula. Kami datang untuk meneroka keindahan Langkawi. Dari pantai yang menakjubkan, makanan yang sedap, sampai ke aktiviti yang mencabar. Rasa tak sabar kan? Samalah. Jadi, jom ikut kami dalam satu pengembaraan yang penuh dengan keseronokan, kejutan dan memori yang takkan dilupakan. Inilah cuti-cuti Malaysia di Pulau Langkawi. Jom kita mulakan. Kalau sebut Langkawi, tempat pertama yang terlintas mesti Pantai Cenang. Inilah pantai yang paling popular dan paling meriah di pulau ini. Pantai ini terkenal dengan pasir yang putih dan air laut yang jernih. Tak kisahlah pagi ataupun petang, suasana di sini sentiasa cantik. Lagi-lagi masa matahari terbenam. Wow, memang tempat paling sesuai untuk rileks dan nikmati keindahan alam. Tapi, bukan sekadar duduk santai. Pantai Cenang juga penuh dengan aktiviti menarik. Nak main jet ski? Ada. Banana boat? Wish, confirm basah. Kalau nak cabar diri, cuba parasailing. Boleh tengok seluruh pantai dari udara. Lepas puas main air, masa untuk makan. Sepanjang pantai ini ada banyak restoran dan gerai makanan yang sedap. Dari seafood fresh sampai coconut shake, semua ada. Pada waktu malam pula, suasana di sini jadi lebih hidup dengan muzik jalanan dan kedai-kedai cenderamata. Pantai Cenang bukan sekadar pantai biasa, tetapi ia tempat yang lengkap untuk bercuti. Pemandangan yang indah, aktiviti menarik, makanan yang sedap dan vibe yang memang chill. Kalau datang Langkawi, wajib singgah Pantai Cenang tau. Destinasi yang kedua pula ialah Langkawi Cable Car atau dikenali sebagai Skycab yang terletak di Oriental Village Langkawi. Tempat tersebut membawa pelancong ke puncak gunung Mat Cicang yang merupakan gunung kedua tertinggi di Langkawi. Selain menaiki kereta kabel, pelancong juga boleh menikmati Langkawi Skybridge yang merupakan jabatan gantung dengan memberikan pengalaman berjalan di atas awan. Di samping itu, kalian boleh mencuba 3D Art Museum yang merupakan museum seni 3D terbesar di Malaysia dengan lebih daripada 100 lukisan optik. Terdapat banyak lagi aktiviti yang menarik di sana. Namun, tampaknya kita perlu bergerak ke destinasi yang terakhir. Terdapat banyak aktiviti yang boleh dilakukan, sebagai contoh terowong akuarium yang merupakan lorong kaca di bawah air. Pelancong boleh berjalan di bawah sambil melihat ikan jerung, ikan pari dan kehidupan laut yang berenang di sekeliling mereka. Selain itu, pelancong juga boleh melihat pertunjukan daripada haiwan seperti anjing laut dan penguin. Di samping itu, terdapat juga sesi feeding time di mana pelancong dibenarkan untuk memberi makanan kepada haiwan sambil diawasi oleh staf yang bertugas. Akhir sekali, terdapat juga aktiviti penyelaman dan snorkeling di mana pelancong dibenarkan untuk menyelam bersama ikan jerung dalam sangkar yang aman. Dan begitulah pengembaraan kami di Langkawi. Dari pantai yang menakjubkan, makanan yang sedap hingga pengalaman yang sungguh menyeronokkan. Setiap sudut di Malaysia ada kisahnya tersendiri. Jadi, jomlah cerita kenangan di Langkawi. Terima kasih kerana mengikuti penerokaan kami di Langkawi. Jangan lupa, Malaysia ada banyak tempat yang menarik. So, ke mana pula kita selepas ini? Jumpa lagi di pengembaraan selanjutnya. Selamat bercuti, cuti-cuti Malaysia!